Ramai ingat meroyan ni cuma emosi. Tapi tahu tak, ada ibu yang hilang dirinya sendiri sebab dibiarkan. Meroyan ni bukan sekadar perasaan tak stabil tau. Ia datang bila hormon jatuh mendadak, tenaga hilang dan fikiran terlalu sarat. Ramai ibu tak sedar mereka sedang sakit sebab orang sekelilingnya kata sabar, nanti okey. Tapi bila dibiarkan, meroyan boleh jadi bahaya. Ibu boleh hilang kawalan diri, rasa benci pada baby sendiri, malah ada cuba cederakan diri tanpa sedar. Itu bukan salah ibu. Ini tandanya jiwa dia terlalu penat menahan semuanya seorang diri. Kalau nampak isteri, adik atau kawan lepas bersalin mula berubah, cepat bantu. Dengar dia, temankan dia, bagi ruang dia rehat dan ajak dia jumpa pakar kalau perlu. Sebab meroyan bukan gila, tapi jeritan hati yang lama tak difahami.